Hi guys, okay, so hari ni aku ada kit terbaru daripada MRR Works X S-Kit 4. Okay, kit ni adalah satu kit yang mana korang boleh beli untuk upgrade lampu Finel N7 Mini. Okay, so kalau korang tengok kan kat atas dia ni macam ni sekarang ni, badan dia macam ni. Okay, so kita akan upgrade dia untuk dia nampak lebih gagah dan lebih taktikal. Okay, so korang dah sedia? Jom kita unbox dulu apa yang ada dalam box ni. Okay, so basically quality MRR Works sekarang packaging mantap. Okay, so dia ada stiker, ini buka stiker, boleh buka. Okay, apa yang akan dapat dalam box ni, yang pertama sekali kita akan dapat stiker satu. Okay, stiker custom project MRR Works. Lepas tu kita akan dapat juga satu keychain yang mana menunjukkan design ataupun logo MR Works. Okay, inilah dia dalamnya. Ni kita boleh dapat. Itu dia guys. Wow, look at that. Okay, mantap. Design cantik. Lepas tu dia ada macam camo. Jadi macam, ni kalau kena matahari ni sinar-sinar gitu. Okay, so ni kat mana? Ni kita tengok. Okay, ini obviously dekat atasnya. Okay, kat atasnya kan. So kita masukkan. Saya just click ni. Okay, dan dia akan masuk. Dia akan look dengan rapi. Tu dia guys. Fuh. Terus nampak handsome guys. Okay, terus handsome. Fitting pun cantik. Okay, tak ada ganggu. Okay, boleh operational macam biasa. Trimming pun cantik. Okay, kualiti memang mantap. Kat bini ada. Ini kalau kena ada darurat boleh lah guna kan. Okay, next. Pergi. Dia didatangkan juga dengan 3 panel. 3 panel utama. Okay, so dia ada 3 panel utama. Yang pertama, dia ada macam extension untuk kita letak barang-barang yang tactical je lah nanti. Okay, wah mantap guys. Okay, penanan MRR Works. Okay, MRR Works sekarang telah pun mendunia. Okay, cari kita pasang. Okay, first of all, kita kena gunakan screwdriver yang kecil. Okay, yang kecil ni. Korang kena buka buntut ni. Korang kena buka ini. Buka 3 skru ni dulu. Okay, jadi kita buka dulu. Okay. Okay, cara nak buka, korang kena tarik kaki dia. Tarik kaki dia ke bawah. Sebenarnya ni akan tercabut sekali. Tu dia. Nampak? So, kaki ni is one set. Dan korang akan nampak macam ni. Lepas tu, ada lagi 3 skru. 1, 2, 3. Korang kena buka juga. Okay? Okay, jadi kita buka. There is a list. Benda ni memang kita dah pun berbincang dengan pihak Finan. Itu dia besar sikit. So, kita kena pakai besar. Kita dah pun berbincang dengan pihak Finan. Dan memang pihak Finan pun telah memberi, memberikan persetujuan untuk kita buat modification ini. Okay? Dan ia tidak akan merosakkan produk anda. Okay? Sebab ini adalah prosedur yang normal untuk sekiranya kalau ada keperluan untuk kita buat servis ataupun untuk repair. Okay? Yang kedua, okay. So, korang cabut benda ni. Cabut elok. Okay? Yang ni ada bateri. Tengok pada yang mana yang korang nak bagi nampak
Kalau korang nak pergi nampak tulisan ni, okey, maka di sinilah tempat yang korang perlu masukkan slot ni. Korang masuk dalam ni. Sekejap Okay. Setelah korang just jalankan perlahan sampailah ke destinasi dia. Iaitu di situ. Semalangnya, because kita dah pakai yang ni, jadi semua perkataan-perkataan selain daripada Mini N7 ni akan kehilangan. Okay, so dia tak nampak apa ni. Kita bukan kan. Kita tahu lah betul dia situ. So, okay, sama je. Tolak. Dengan cara yang sama. Okay, so dah rapat. Ini dah rapat. Dan yang ketiga. Tekan masuk ke sini. Korang yang silap lah. Make sure kepala ni MRI ni ke atas lah. Nanti kau semua pergi sentuh balik. Ni dia letak belah sini, letak belah sini, kau kabut lah. Okay? Jangan buatkan kabut. Relax. Rasa satu. Lepas tu korang kena relax dia. Tak payah kalau. Okay. Okay. Dah dapat. Nampak? And there. Tu dia kejadian dia. Okay. So sekarang kita akan fokus kepada untuk betulkan balik water seal ni. Okay. Ini memerlukan sedikit kesabaran dan juga ketelitian. Yang mana sabar itu adalah separuh dari iman. Okay guys. So korang jangan buat tak sabar. Okay. Masuk situ. Bila masuk kau tekan je. Kalau tidak, kalau keluar balik, okay. Kau dah tahu lah maknanya. Dia stretch kan. Itu adalah konsep dia. Kalau dia keluar maknanya dia stretch. Bila dia stretch, apa yang dia perlu buat ialah unstretch it. Boleh? Okay, macam tu. Okay. So tadi putuskan, Fadi nak pastikan dia tak stretching. Okay. Dah, saya dah balik. Lepas tu, pastikan kabel korang tarik pun keluar elok. Okay. Dan tarik pun keluar kabel. Pastikan kabel-kabel ni semua diletakkan balik di tempatnya. Okay, masukkan ni celah-celah. Okay, ni celar-celar. Okay, korang jangan. Kau tak sambut. Relax je. Buat relax je. Masuk. So, ada dia kosong kan. Bila ada kau kosong tu, masuk kan. Macam tu. Buat Buat. Buat tak? Kalau senang sikit kerja. Kalau senang sikit. Kan wire ni kita boleh tarik kan macam ni kan. So, dia kita tarik wire ni masuk ke dalam. Alright? So, wire masuk ke dalam senang untuk kita dah manage untuk kita nak kita nak siapkan pasang balik kaki dia. Okay? Alright. So, dah masuk semua. Okay, kita masukkan skru ya. Kita ketat balik skru. Okay? Pun diketatkan. Okay. Ketat. Ni pun dah ketat juga. Okay. Dan sekarang ni bila kita tengok, dia akan macam keras sikit kat sini sebab dia ada tepi kan. Jadi kita just tekan je. Macam tu. Okay, siap. Okay. Kalau nak tarik, korang kena korang kena tarik sikit lah. Okay. Okay, macam tu. Right. Okay. So, kedudukan yang elok. Kita naikkan sikit untuk tengok dia punya kejadian. Okay, macam tu. So, okay. Ini adalah selepas kita upgrade. Handsome guys. Okay. Macu. Kan? Macam tu. Alright. Okay. So, dapatkan ini di Escape 4 Trigger Moment.
Peace.